Kakak angkat Bonda Rozita Ibrahim tunjuk ruang di tingkat atas ada kolam ikan. Bina 10 buah rumah di sini, anak-anak dan besan duduk sekali. Rajanya kakak angkat Bonda Rozita Ibrahim bela binatang. Ada kucing, monyet dan memerang. Kakak angkat kata, memerang tu tak pandai makan ikan. Tak tahu dia makan apa. Ya Allah, ni batu juga akak tak pecahkan. Tak boleh pecah sebab kita dah cuba 40 kilo dia nak pecahkan tu. Tapi tak boleh. Jadi kat sini Batu sini tempat suami akak baca Quran. Oh, Quran besar ya. Tengok ke atas. Wah. Sehari berapa Quran, berapa page baca? Jadi dah banyak. Alhamdulillah. Semoga saya boleh istiqamah. Kak, bestnya. Kita boleh nampak kolam ikan. Itu tempat cucu saya bermain. Kat sini kemarin Berapa Kak? Berapa rumah duduk sini? Berapa biji rumah Kak buat? 10 biji rumah? Anak-anak Kak semua berkumpul sini? Anak-anak saya, lepas tu ada besan saya lah kan. Besan duduk sekali? Besan tu sini kan. Jadi Tengok rajinnya kawan saya doktor ni. Tengok bela memerang, bela monyet. Ni kucing apa? Gemuknya. Kucing. Kita kasihkan dia. Ya Allah, gemuknya. Ni memerang. Memerang tak datang makan ikan? Dia makan apa Kak? Makan makanan kucing. dia tengoklah makan tak apa, aku pun tak tahu. Kak, akak kejamnya. Akak, memerang makan ikan bukan makan non kucing. Tengok belum. Berapa tahun? 5 Berapa tahun? Takut kau anak kucing. Cuy. Ni jahat dia. Tak ada dia. Baiklah, dia okey lah. Tak ada. Dia badan kecil. Dia beli depan kecil kan. Jadi dia tak boleh tu. Jadi kat muka dia kan.